Jual lah. Dekat Padang tu, dia buat program tu. Makan sepuas-puasnya. Ada Dia bayar RM10 je. Oh, kat Janda Baik tak ada buat gitu. Tak ada. Kau lah ada, kau datang. Ha. Mentari pagi mula menyapa, enjin di hidup penuh cerita, helmet dipakai. Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat pagi sahabat semua. Okey, hari ni kita ada aktiviti macam biasa lah. Hari Sabtu Ahad ni kita ada ride lah. Ride bersama sahabat-sahabat menuju ke, tak tahu lagi lokasi kat mana, tapi port kita macam biasa. Lokasi kita di BHP Gombak. Kita tunggu sahabat-sahabat kita. Ni antara poster yang dah sampai awal, alhamdulillah. Yang ikut skedul lah. Ikut skedul. Ada lagi yang belum ikut skedul pun belum sampai. Kita tunggu, tak ada masalah. Geng wanita buat dekat sini, alhamdulillah. Ramai kan yang lama tak jumpa. Kita punya kepala Jun hari ni. Ke mana lokasi hari ni, Jun? Rahsia. Oh, lokasi rahsia? Tak. Kalau ni nak genting ke Janda Baik? Dua option. Kalau genting, kari kepala ikan, roti canai kari kepala ikan. Kalau Janda Baik, Kopi Village 24 Janda Baik. Okey. Nah, tapi nampak menarik Kopi Village tu. Okey. Kita follow je, tak kisah. Melaka pun kita follow. Village pun. Sebabnya kalau roti canai tu macam tak boleh kita tak boleh nak lepak dekat roti canai tu, kita tak boleh lepak. Kita siap makan, kita kena cari spot lain pula. Anda nak setting sober kat sini. Kita dah mula bergerak ni. Senyum terukir, sahabat menanti, hati pun hadir. Jalan berliku kita tempuh bersama, angin membawa. Hari ni kita 4 biji daripada BHP Gombak. Tapi hari ni biasa, hari Minggu ni ramai sikit harga motor. Jalan dah cantik. Ada seorang sahabat, dia tu gerak luar, mungkin dah lambat sikit. Sejuta rasa, bukan sekadar mencari destinasi. Kereta mana kau hari ni? Tapi mengumpul memori di setiap sisi. Gelak tawa mengiringi perjalanan, setiap selekor jadi kenangan. Selagi roda terus berputar, persahabatan tetap bersinar. Ride ke Kopi Village 24, por kopi viral yang wajib. Tak ada lagi. Oh, dah ada. Motor ada dah. Orang tak ada. Singgah secawan kopi, sejuta cerita bersama sahabat tersayang selamanya. Tak kira jauh atau dekat, asalkan hati Hanyut lori ke apa? sentiasa rapat, biar perjalanan takkan berhenti. Kenangan ini kekal di hati. Aroma kopi memenuhi udara, menghilangkan lelah sepanjang jalan raya. Duduk bersama tanpa berpura, nikmati saat yang paling berharga. Tiada perlombaan, tiada terburu, yang penting kita Oh, rasa gabus. Apa? Rasa embun tu. terus bersatu
mana tu? Tawa dan gurauan terjalin erat sebuah persaudaraan. Bila senja mula menjelma, langit mewarnai penghujung cerita. Esok mungkin destinasi berbeza, namun sahabat tetap bersama. Ride ke Kopi Village 24 for Kopi Viral. Janda Baik ni antara tempat yang baguslah dekat Kuala Lumpur untuk kita menikmati suasana kampung. Kalau kata tempat lain jauh juga. Janda Baik ni antara dekat, tapi dia menikmati suasana kampung ni. Jual durian dan tokai durian kot ni, dengan parking lah. Dekat maknanya kita nak pergi banyak pula. Kira tempat-tempat makan pun ada juga di sini. Tapi kali ni kita nak pergi makan mana tak pergi. Kita ikut para sahabat kita. Antara tempat yang tenang, relax, dekat lah Janda Baik lah. Poket kita sepatutnya tukar dah ni, tapi boleh lah bertahan lagi. Main dia pun 40 lebih lah kan, 40,000 lebih. Jadi kena tukar lah. Tapi kalau tak tukar macam ni, kena minyak lebih sikit lah. Janda Baik ni main kali dah kita pergi, kita pun tak ingat lah. Yang wajib singgah, kopi yang hangat, hati pun ceria. Yang basikal memang antara pot game basikal lah. Mengikat ukhuwah. Lalu kedai mak kuda ni, kampung Ceringin. Okay, kita kalau lalu kedai kawan kita kat ni mak kuda. Tapi hari ni tak singgah kedai mak kuda, kita ada urusan lain, kedai lain lah dulu. Tak apa, lain kali lah pula. Kedai mak kuda ramai orang. Ni kedai mak kuda. Kawan kita kat ni mak kuda. Tu motor dia ada tu. Nampak dia hari ni. Banyak kedai-kedai. Okey lah. Pembangunan dari segi ekonomi kat sini. Bila ramai pelancong masuk, satu hal alhamdulillah lah. Ni lah kopi naik bukit tu. Pun nak buat apa ni? Chalet. Lain macam tempat dia yang jauh kan, sikit. Biasa kita makan kat luar, ni kita masuk dalam lagi. Penghujung, antara penghujung Janda Baik lah kot. Untuk selamanya, selagi enjin masih bernyawa, selagi jalan terus terbentang luas, kita akan Sana tu masih lagi cantik lagi lah. Kafe, ni ada pun kafe kan. Banyak lagi tempat-tempat kita boleh camping kat sini. Kopi Village masuk dalam ni punya. kembali lagi mengejar mimpi. Di sini pun ada motor sewa. Di atas bumi. Agak tempat privacy sikit lah. Buat dia ke dalam sikit. Cantik lah. Satu perjalanan, 1000 kenangan. Kopi Village 24, kita pasti datang lagi. Bersama sahabat tersayang selamanya. Dah sampai di Kopi Village 24. Suasana agak senang. Di sekelubungi kabus-kabus pagi. Yang ni jarak je. Tadi nampak ni jarak kan. Musim durian ke benda sekarang ni? Kau hari tu, yang minggu lepas hari tu kan, dia buat kat Karak tu. Oh, yang tepi nak tu apa tol tu? Dia jual dekat Padang tu, dia buat program tu. Makan sepuas-puasnya. Ada Dia bayar RM10 je. Oh, kat Janda Baik tak ada buat gitu. Tak ada. Kau lah ada, kau datang. Kejap dia datang, tak jauh mana. Jom lapar dah ni. Bahaya. Di mana-mana Air tak panas lagi. 2, 3 kejap sikit, kena sikit. 1, 2, 3. Nampak? Masuk. Lihat ni, cantik. Cantik je. Cantik. Okey, cepat. Nampak lagi. Oh, ya lah. 1, 2, 3. Tengah naik ni. 1, 2, 3. Okey.
Ayah ada. Lalu ni kiri kan? Kiri. Jalan tu. Lagi besar ni punya. Dia ada sempang gitu kan. Sempang gitu masuk kanan. Jalan ke depan sikit naik bukit tu. Belah kanan. Oh. Dia nak pergi ke rumah tu macam gini bukit dia. Tapi dia okey. Kalau dia ada, dia pergi bawa orang kita. Macam biasa je. Macam biasa. Macam tu bagus servis lah. Kalau macam kita panggil Datuk. Jangan panggil Datuk. Dia tak. Akak ke? Panggil akak cukup. Dia kena diri lah. Sana dia punya kafe lah. Oh, memang cara macam camping sikit. Suasana tenang. Cantik lah tempat bang. Lawa. Mai order tu. Mana bini api lah? Ada. Mana yang lapar tadi? Mana yang lapar? Apa tadi? Tadi Julian kau. Pergi order lu. Oh, lapar sangat. Abang nasi lemak. Air teh tarik. Oh. Teh tarik. Mana ada teh tarik sini? Tak ada. Dia Dia kopi semua. kopi. Dia kata stop dulu pergi. Kau saya? dalam dia bom. Bom sekarang. Takut tiba-tiba hang jadi mangsa. Dia punca dia nak tembak orang lain. Orang tu join sekali. Orang Malaysia tu yang kena tu. Itu yang orang yang Kota Baru kena tu. Dia Kota Baru kan? kan member selalu pesan orang sana pesan. Awak jangan follow trak tentera satu. Kedua, awak jangan duduk lepak-lepak tentera minum, awak pergi lepak kafe dia juga. Jangan. Dia memang attack tentera. Tapi awak sibuk nak Kita jadi mangsa. Memang dia tak nak bantai kita. Jadi kalau kena bom, kita tak kisah kalau bom tu kan. Kalau bom tu kalau biar kena bini tak apa kan. Kalau kena kita. Kalau kena bini tak apa. Kita boleh ajar hari. Tahu bini tak dengar. Tapi kalau dia tengok video ni kata awak. Kau buka kan. Kau adik. Putih. Kita tak ada hari kita. Maulana bawah. Maulana bawah. Bini pak bawah. Maulana bini pak bawah. Tak apa, masuk je. Buat je mesti. Buat macam kafe sendiri. Tapi kena bayar orang. Jangan tak bayar. Pergi tengok dalam pula macam ni. Suasana dalam. Memang dia nampak dia village. Okey, dia macam suasana kampung sikit. Village lah. Cantik suasana dia. Menarik. Sesi fotografi. Nampak gayanya. Tak habis-habis lagi pakai cerah. Yang Americano tu kuat tau. Okey. Dia memang suasana macam kat rumah village. Tukar bancuh pun mantap lah. Tengok tukar bancuh pun mantap lah. Okey, ni tempat buat kopi. Dia pun ada kuih-kuih macam biasa. Okey, apa? Lauk ayam. Pagi yang indah di bumi Pahang, kabut menyapa di celah awan, jalan berliku. Okey, kita ada teko special. Jangan anggap ini air kopi. Jangan minum. Nama kopi village tapi bukan kopi. Dia adalah untuk bersih tangan. Cuci tangan Tubik air. Tubik. Nampak? Dia berfungsi. Bukan saya saja buat hiasan. Ini dia dah wujud Sebelum mereka lagi. 200 tahun dahulu dia dah wujud benda ni. Cuma orang tak sedar. Tapi dia anti karat tu. Anti karat semua ni. Tak berhenti pula. Okey. Cuba buka tudung dia. Boleh buka tudung. Dah buka tudung dia. Air penuh dah. Air penuh. Payah naik ke atas tu. So kita buka air tu tolak. Dia keluar kat sini. Ya, Bila kita buka ni. Dia air naik. Nampak air tu air masuk macam didih masuk. Dia keluar kat sini. Okey. Macam bijak. Ini kat tempat lain tak ada. Tak ada. Kopi village 42 sahaja ada. 42. 43 tadi. Buka kat bawah. Lawa tapi tersorok sangat awak. Awak kena letak depan sikit. Komplain kau ajar. Boleh. Kuat komplain ni. Bukan komplain untuk nampak mana orang datang. Awak nampak. Depan tu dah ada dah dalam tu. Ni. Depan dah ada tapi jenis mangkuk bertingkat lah. Itu je. Macam kita nak teragosok kalau kau satu haji tak boleh. Tapi nampak kelas, nampak pelik lah. Nampak orang tengok. Kat sini ada dusun durian Manggis. Sini pun ada buah manggis. Dia beli percuma kan? Percuma. Percuma. Tapi balik kan ada RM2 dah lebih.
Memang percuma sekarang. Sekarang percuma tu. Nampak ni. Okey, kita ambil Wah, buah. wah, wah. Kau tolong tak. Buah Ni manggis. kalau tidak ni tupai makan, tupai makan Dia kita. jangan jatuh. Nanti Sambut. Sambut. Batuk letak lu. Letak lu sambut yang kedua seterusnya. Sambut yang seterusnya. Kita orang kampung pun. Ni tu sebiji lagi ni. Tu. Sebelah dia tu. Tu. Gila kau tupai dah makan Tupai tadi. dah makan dah. Boleh. Bagi biar tu tinggal kat tupai. berhana tadi. Berhana tadi. Kalau tidak dia habis makan tupai. Ya. Tak ada. Jangan ambil yang sikit-sikit yang betul-betul masak ambil. Sana buah pokok besar tu. Tu bukan? Ni nyambut ni. Sambut ni. Sambut. Oh. Dia lagi hebat ni. Dia jolok dia sambut. Oh memang power. Pijak ni tak salah. Sambut kan main. Pijak pula. Tu seperti lagi. Tak apa, Tokai kata ambil habis pokok. Tak apa, janji masuk. Jangan ambil butik lah. Butik boleh ambil makan juga. Oh, tak apa. Dia jatuh situ. Tak apa. Okey tu. Dia jatuh tempat terkawal. Kau berapa biji dah? Berapa bulan sekarang? Oh, ikut ni. Ni gambar dia. 7 lah. Drawing dia dah bagi dah sini. Oh yang ni kan. 7 lah. 7 lah. Oh ni sikit. Ini 5. 5 Terus biji. Sorang sebiji Okey. Oh. Manis tu. Dia hitam tu. Oh, itu negro-nya. Oh, kau. Aku tak nampak. Nampak ke? Tu nampak. Oh, tinggi. Okey, cantik. Oh. Cukup. Tokai rugi tu. Rugi Tokai. Okey, kita dapat beberapa biji buah manggis. Cukup. Tokai bagi. Tapi jangan lupa letak dalam tabung tin nanti. Tokai kata tak lalu duit dalam tabung jadi. Manggis. Okey, kita try dulu sebiji. Tengok rasa dia macam mana. Ni manggis janda baik. Isi dia macam mana? Tengok isi dia. Oh, mantap. Dia ni putih salju. Okey, aku test dulu. Macam Korea ni punya tu. Okey, aku test ni ya. Bismillah. Mana? Oh, Mana dia. leting? Mana leting? Oh, mana? Oh, kecil manis tak boleh ni. Menuju desa, membawa hati mencari bahagia. Di kampung hulu Cemperu yang damai. Abang dia slow. Dia slow. Kita kalau slow kita tinggal je bang. Tak tunggu-tunggu dah. Biar je. Pandai-pandai dia lah. Gini, gio dia dulu. Gio dia dulu. Dia slow. Dia kena dulu. Ada dulu. Oh, baju berapi ni bang. Dia nak uruskan anak-anak. Mana bertanggungjawab lah. Betul. Bang, tapi lempen jadi. Jadi Kau bukan nak muji. dia Bukan kau bukan nak jack ni. Kau betul. biasa betul. Memang jadi Apa? tadi. Lemper tu dia ada 2 jenis tu. Ada jenis. Yang biasa punya yang kelapa. Oh. Ah. Okey, abang macam 2 hari tak makan ni kata ni. Abang pak cik tu dah. Aduh. Okey, kita order nasi lemak hari ni. Lemak dia nampak best tapi rasa pun best. Biasa bang. Okey, sebab telur yang agak masak lebih jadi owner ganti baru lah. Memang mantap lah. Memang servis memang mantap. Ni sahabat semua boleh datang. Kita tengok dia. Wah, macam ni mau grade A. Baru jadi. Gulit yang buang. Oh, okey. Kadang dia ni. Okey bang, mantap. Memang servis bagus lah. Janda baik menyimpan 1000 santai hijau Terima kasih. Dia satu lagi tengok arrange. alam memeluk jiwa, tenang terasa jauh dari kota. Bunyi sungai mengalir perlahan, angin gunung membawa ketenangan. Kita dah lepas lepak kafe, siap min sarapan di Coffee Village. Ini kita nak pergi ke Port seterusnya. Mana guys? Setiap langkah penuh makna, setiap detik jadi cerita.
kita dah 5 biji, tadi 4 biji. Sahabat kita baru sampai tadi. Ni chalet ni. Oh, semua. Tu durian tapi macam tak ada buah lagi. Ni surau. Ni Ulu Cemperoh. Nama tempat ni. Oh ni busa nak. Tapi di sini tak ada sungai besar kan. Ada sungai kecil-kecil tu kan. Oh, nak masuk tak nak masuk. Pagi indah sudah berlalu, kopi hangat masih dalam kalbu. Di Kopi Village dua tour kita singgah, bersama sahabat penuh ceria. Gelak tawa jadi kenangan, cerita rai dalam perjalanan. Tapi roda masih mahu berputar. Ada lagi destinasi yang ingin dikejar. Kita singgah kedai pakcik durian ni lagi. Tapi yang jaga makcik. Kalau yang ni kau kena makan last kali. Sebab bila kau makan ni yang the best, yang lain nanti dia jadi yang lain potong. Tengok beza tak? Memang beza dah weh. Ini apa? Ini MK. MK. Musaki. Ingat engkau MK kek lindu. Ini black. Yang ni kecil-kecil. Kira lepas tu kita bagi seorang berapa? Janji cukup 10 ke? Kita tengok D15 RM15. Ni si putih tu. D15 dengan kampung. Ni ni. Ambil D24 Tu ambil dah sebiji. Lagi. Dah sebiji lagi. Okey, kita campur dia orang nak sebiji lagi. Pek duk. Tak, kau rakan yang cakap sebiji tu. Sebiji tak padan. Tak, dekat kan makan nasi. Kononnya. Konon lah. Itu ayat-ayat. Mak dah tunggu tu, mak dah tunggu. Ni mak ada lagi. Mak ni. Ada biji ni makan dulu. Bro. Yang ni pegang dulu. Tadi makan terus. Sekali Kampur okey, kampur. Ambil ni 25. You dah ambil. Dah tak habis. Bubur dalam polisi ni buat balik. Boleh. Tuah tak habis. Belum makan. Tak, apa 3 biji? Yang minggu lepas, 2 minggu tu? Tak cukup kan? 3. Oh, Zen ni macam toket dengan yoga. Cara pilih macam cemerlang. Gojang. Ni tupai dara. Tupai dara sentuh ni. Nampak? Macam ni tupai dara gigit. Dia nak test. Tak okey lah kalau dia tak makan. Tak, okey juga. Kadang-kadang dia test dia tanda. Dia makin luar. Dia makin. Mana jangan bagi orang lain ambil. Ju. Kampung biji nak. Ambil dia seputih. Biji dulu terah dulu ni. Tak apa, ambil dulu sebiji. Tak cukup tu tambah lah. Tengok isi dia. Okey, ni D24 kan? D24. Ni mana punya? Kak. Ni jalan lama Bentung. Oh, betul. Bodoh nak tinggi. Tak apa. Cepat lagi. Kuman baru nak ambil tangga cepat lagi. Dia pun berlari je. Tak, saya ambil ni takut jatuh ni. Oh, lemak ah. Oh. Okey. Jadi. Boleh tong kena makan lah. Kalau kau makan awal, ni yang lain je tak. Orang kata lah. Nampak? Oh. Okey. Kita ada kebun bawah. Habis kat Melaka lah. Jauh sikit. Melaka. Tadi ni orang Melaka datang. Oh, Melaka pun datang sini? Air keruh. Oh, tak. Patutnya sana kan banyak kat durian kan? Tapi ni durian Pahang. Pahang lagi sedap. Dia lain sikit. Ya. Akak tak ambil durian Perak ke Johor tak ambil. Oh. Biji jangan buang melata. Biji dalam Banyak biji tak dalam bukit. Maaf plastik. Letak biji dalam tu. Boleh letak di atas meja. Anak-anak yang putih. Jaga. Dah last meja.
Nak cakap dengan orang last. Bang, Kau nak ambil yang mana ni? Melo. Alah. Bang ni pula ni. Dua lah cukup lah. Tengok, aku lu lemah bini aku ni. Dia makan bagi aku pula. Tak habis tak mau makan. Dah, betul lah. sangat ni. Masak sangat. Kampung ni masak sangat. Cari yang elok sikit lah. Kampung yang Kampung buat tempoyak ni. Kampung je Rasa. kecil. Sopor. Kan? Dia ni pilih ni. Ha? Masak sangat ni. Tak, kau makan bodoh. Bawa pergi ikan patin je lagi. Tu dia masak. Bukan sambal belacan. Tak, kau minta dengan makcik tu, gua dalam polis ni. Kita susun langkah menuju jalan, mencari rasa dan pengalaman. Janda baik terus memanggil dengan keindahan yang takkan habis. Ayo kita teruskan perjalanan. Dia dah makan durian sikit. Nak pergi makan batin bro. Hari ni kita main sekitar Janda Baik ya. Mencari durian raja buah idaman. Cuaca mendung lagi walaupun dah pukul 11. Bila kita makan durian ni dia agak panas sikit. Tu ada juga yang dia kebun sendiri yuk. Di celah hijau bumi janda baik, ada rezeki menanti yang terbaik. Cafe Port Kono Komo Kopi Ladang. Bukan hanya tentang destinasi, tetapi Hari ni macam tak banyak motor tepi-tepi jalan ni mahal kot. Pulau Santak. Oh ni sungai besar sikit ni. kisah yang tercipta Apa ni? hari ini bersama sahabat yang dihargai. Setiap perjalanan jadi memori. Aroma durian menyapa jiwa. Musim tiba membawa bahagia. Senyuman lebar di wajah kawan. Okay, kita makan kali ke-13. Makan tengah hari. Memang hari ni hari makan sedunia. Tak, ambil ni. Bayar dia tanya dia buat satu bil je. Oh, bayar sekali semua hotel kira lah. Bayar. Wow. Rugi saya dekat 13 bil. Tahu. Tak beli, tak tolak ikan petek bayar. Bayar kamtek bayar, tak apa. Nanti kita je Macam biasa lah. Biasa lah. Nasi total semua nasi. 10. Oi, baju. Oh, macam marah dia kata 10. Betul. Lepas tu yelah, lepas tu ikan patin nak berapa? Okey. Satu pasang satu ikan patin. 5. So 5 lah. Saya nak kepala. Kepala. Okey, kepala 3. Okey. Udang. Tengok menu dulu. Apa ni? Pais ada kan? Pais bakar. Pak Ai mana cuti? Pak Ai cuti. Banyak Pak. Tadi Fatih, ni Faiz pula. Saya pula kepala. Ada kepala 3. Ayam nak ayam. Sabar. Pais. Tanya pun dah marah dah. Tanya belum bagi pendapat lagi. Dia ada seekor, ada separuh. Oh, separuh je lah. Ambil satu. Apa? Saya ada rasa-rasa dia. Pais. Ada goreng, ada bakar. Apa Pais? Pais mati lah. Tak, saya nak goreng. Satu, patin goreng. Ada. Oh, patin Satu je lah. goreng. Goreng satu. Pais satu je. Kepala ke ekor? Ekor. Oh, jangan tunjuk ekor macam tu. Memang tahu Biar ekor. nak biar. Fauzi tak ada Fauzi. Biasa ke petai? Nak biasa ke petai? Apa? Pais. Petai lah. Petai. Bau kencing dia mari. Baru nak lebih sikit lain.
Tak, udang galah ada ni. Udang galah masak lemak cili api. Bang, udang galah ni ambil Udang galah. Ni 2 bekas. Telur tak ada, dah ada. berapa ekor dalam ni bang? Ada 4 ke 5 ekor. 4-5 ekor. Buat 2 bekas. 2 bekas. Seekor seorang ya. Jaga sokong, jangan lebih. Kalau 4 lapar tak boleh. Bang, jangan macam tu bang. Aku sanggup bayar bang. Tiga. Kau jangan sekat-sekat bang. 3 gelas. Jauh macam nak bayar ni. 3 bekas, 3. Aku takut ada 4 je. Biar. Lebih tak apa. 3. Pucuk ubi 3. Pucuk ubi 3. Ulam 2 set. Pucuk ubi 3. 3 tu. 2 dah cukup 2. Aduh. Angin tu angin. Satu aku seorang satu. Tak aku tak nak. Angin tu angin. 2 je dah, 2 je. Satu. Satu je pucuk ubi. Satu. Satu je pucuk ubi. Okey. Sebab dia orang makan ubi kat rumah dah. Sebab kita dah berkuah. Kita tak nak. Satu okey satu. Satu letak kat meja kat depan saya bang. Dia letak depan dia orang. Jangan bagi dia orang. Ulam berapa? 2 je. Tak cukup ulang 2 tu. Cukup. Ada tu. Rebung buluh ada tepi tu. Tak cukup ambil. Okey bang, tak ikut tak tambah kemudian. Air. Air jangan ada jap. Jap. Silap dengan tiruan. Soalnya dua-dua tak. Jak dia mana? Jak dia. Tak jawab. Kau Kita yang dah ikut. Kita dah kena ikut. Nak beli jap. Masa tak bawa jak tadi dan apa? Jak yang paling penting. Okey, air. Dekat dulu. Air. Bagang lain kosong nak ambil sana. Lemon ice. Dek, lemon ice. Lemon ada? Ais ada 2 jenis je. Teh ais silap 5. Silap 5. Silap 5 je. Okey, silap 5 berapa orang? Saya 5 ya. Ali ambil air tu je kan? Silap 5. 3. 4. Okey, ais seterusnya. Teh ais. Dia air. Tengok ais apa nak tengok ais? Teh ais. Ambil seterus. 2. Kau dia guys bang. Air kosong ada goreng. Air kosong. Ada lagi air tu. Kadang-kadang tak sejuk. Itu datang habis je. Air tu datang habis. Atau Azan ni ambil. Dah top up dah. Tak, dia sambung air sungai. Sedap oh. Cepat order air cepat. Kita dah order air panas. Panas gelap. Boleh lah. Dek, 2 air panas tu. 2. Panas suam, air panas. Air banyak ni dia tabur dekat sungai punya dia. Di sungai di Jana Baik. Agak menarik juga sini. Air tak berjenis sikit. Tangan semua turun bawah. Tak link. Okey. Nikmat alam jadi satu kenangan. Setelah puas menikmati rasa, tiba waktu mengisi tenaga. Kami menuju ke Riverside Janda Baik, tempat santai. Dah selesai makan tengah hari. On the way go back to home. Cepat kat mana sekarang pukul 12 lebih. Di tepi sungai yang cantik, deruan air mengalir perlahan. Angin sejuk membawa ketenangan. Sini air dalam sikit, nampak? Ikan batin menjadi hidangan. Laju lah sikit air. Nikmat tengah hari, penuh kepuasan. Barong Sontau. Duduk bersama di tepi sungai, melihat alam Durian 13 sekilo. yang sungguh permai. Tiada yang lebih